Berita melaporkan seorang pimpinan Perikatan Nasional mencadangkan agar bahasa Mandarin dan Tamil diajar di sekolah kebangsaan untuk menarik minat bukan Melayu. Saudara dan saudari, kesilapan kita adalah terlalu memikirkan berkaitan dengan perkauman semata-mata. Sedangkan itu bukannya keperluan ataupun tuntutan sesuatu kaum. Hakikat yang sebenarnya, pengundi bukan Melayu ni, dia pilih DAP dulu. Bukan hanya semata-mata soal warna kulit, bahasa. Namun kerana mereka pada waktu itu melihat wang mereka ini dibelanjakan sesuka hati oleh kerajaan. Budaya rasuah, salah guna kuasa yang menjejaskan kehidupan dan perniagaan mereka. Saudara, rakyat Malaysia, kita tidak boleh nafikan dahulu rasuah dan salah guna kuasa berluasa. Nak berniaga dengan kerajaan, nak kena tempuh berapa lapisan. Ada saja duit ufti dan duit tepi yang nak kena bayar hingga melibatkan jutaan ringgit. Ini sebenarnya golongan bukan Melayu sangat benci kerana mereka lah yang banyak terlibat dengan perniagaan dengan kerajaan ni. Saudara dan saudari, begitu jugalah dengan penyalahgunaan dana kerajaan. Jika rakyat Malaysia lihat pelbagai cukai ditingkatkan dan dikutip daripada rakyat waktu itu, namun wang tersebut dibelanjakan dengan salah. Sebab itu rakyat menolak kerajaan. Ini bukan soal warna kulit, bukan soal bahasa, tetapi nilai integriti dan tata kelola kerajaan. Kerajaan hari ini lebih teruk daripada kerajaan BN UMNO dulu. Projek berbilion-bilion bagi pada kroni, anak beranak, dapat projek dan jawatan kerajaan. Ini yang perlu kita fokuskan. Ini yang perlu kita perjuangkan. Apakah respon rakyat Malaysia? Adakah anda semua setuju dengan apa yang saya sampaikan?